Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min qadha'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, marilah kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan nikmat kehidupan di dalam bulan yang berkah ini. Ramadan Karim, saya ambil kesempatan untuk ditujukan kepada semua penonton dan juga pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Ramadan pada tahun 1447 Hijrah ini memberikan kita keadaan yang lebih baik dan juga menjanjikan kita dengan rahmat dan juga kita dapat mencapai status yang kita idam-idamkan, iaitu sebagai orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Baik, sidang pendengar dan juga penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita inginkan satu keadaan yang terbaik di dalam bulan yang penuh barakah ini, sudah tentulah kita perlu melakukan amalan yang difardukan di dalam bulan ini dalam keadaan yang paling baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dalam ayat itu Allah mengatakan bahawa Allah menciptakan kehidupan dan juga kematian itu bagi menguji manakah amalan yang ahsanu amala, yang paling baik. Jadi amalan yang baik ataupun tidak baik itu dia sebenarnya merujuk kepada dua keadaan. Dilakukan dengan betul dan juga dilakukan dengan ikhlas kepada Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbalik kepada ibadah yang difardukan kepada kita pada bulan ini, iaitulah ibadah yang agung, ibadah yang besar balasannya, ibadah yang mempunyai 1001 kebaikan, iaitu as-siyam ataupun as-saum, berpuasa itu. Jadi untuk melakukan puasa itu, dia perlu dah dilakukan dengan betul. Dia perlu dah dilakukan dengan penuh penghayatan. Termasuklah betul itu adalah dilakukan dalam keadaan tidak bertentangan dengan apa yang dimaksudkan dengan berpuasa itu, iaitulah imsakun an muftirin bisyurutin makhsusatin fi zamanin makhsusin min syakhsin makhsus, iaitulah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan berpuasa dengan syarat-syarat tertentu dalam waktu yang tertentu daripada orang yang tertentu. Makna kata, berpuasa itu dapat diterima ataupun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya ianya memenuhi ataupun tidak bersama dengan ibadah itu sesuatu yang membatalkannya. Kan? Dia kata, kalaulah kita selalu dengar kan perbuatan-perbuatan antara perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa itu, dan ini selalu dah kan kita dengar ataupun selalu dah daripada kecil, iaitulah antaranya apa? Makan dan minum, kan, memasukkan sesuatu ke dalam rongga, kan, sengaja memuntah, kan, saja kan nak buka puasa awal jadi dia muntah, buat muntah, kan, ataupun buat sesuatu yang memuntahkan persetubuhan di siang hari, kan, melancap sehingga keluarnya air mani, datangnya darah haid dan juga nifas, gila dan murtad. Jadi itu antara yang disebutkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, membatalkan ibadah puasa, yang menyebabkan puasa itu perlu diganti semula.
Tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah, kita tahu kan tentang perbuatan-perbuatan yang tak boleh kita buat, yang akan membatalkan ibadah yang kita lakukan. Jadi sebenarnya apa yang saya nak highlightkan dekat sini adalah perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa itu, dia ada beberapa dimensi yang kita boleh tengok. Kan? Satunya, sebenarnya perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa itu, contohnya makan dan minum, kan, bersetubuh dan sebagainya, itu adalah antara perbuatan yang menjadi kebiasaan ataupun menjadi keinginan bagi seseorang manusia secara fitrah. Tapi dengan kita berpuasa ataupun dalam tempoh berpuasa itu, perbuatan tersebut dilarang. Ya. Makna kata dia ini benar-benar menguji sifat takwa kita untuk dipupuk dan juga untuk kita semai dalam tempoh kita berpuasa. Ya. Dan di sebalik itu sebenarnya ia membuktikan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau sebagai contoh, walaupun ianya dilarang, tetapi kerana fitrah manusia itu dia suka, sebagai contoh dia suka makan, kan? Tapi dia dilarang ketika mana puasa. Tapi dia termakan. Maknanya kata dia lupa. Kan? Dia lupa, dia alpa bahawa dia berpuasa. Jadi kat situ nak katanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu amatlah luas. Kan? Maka dia ulama sebut makan itu tak sengaja itu tidaklah membatalkan puasanya. Berdasarkan hadis, man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Kan, siapa yang terlupa dalam keadaan berpuasa lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia meneruskan puasanya kerana sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum. Bukan makna kata bila dia lupa, dia ingat, dia makan lagi, kan? Bukan begitu, kan? Tapi dia dalam keadaan lupa itu dia termakan dan dia ingat, maka dia buang dan juga dilakukan perkara-perkara yang sepatutnya, maka perbuatan itu tidaklah membatalkan puasanya. Jadi kat situ, walaupun Allah memerintahkan manusia itu ataupun umat Islam itu untuk meninggalkan perbuatan yang menjadi kebiasaan sebagai seorang manusia, dalam keadaan-keadaan tertentu, maka Allah memaafkan. Begitu juga kalau kita tengok dalam perkara-perkara yang membatalkan puasa itu, sebenarnya kalau apa yang diliskan itu adalah perbuatan-perbuatan yang kebanyakannya mampu dilakukan ataupun mampu ditinggalkan. Makna kata dia bukan di luar maqdur mukallaf, tahta qadratil mukallaf, masih lagi tak ada orang yang tak makan dalam tempoh 12 jam mati. Tak ada orang yang meninggalkan persetubuhan dalam tempoh berpuasa itu menjadi gila, kan, kerana tidak dapat melunaskan seksualnya. Begitulah juga dengan hal-hal yang lain, kan, kecuali tadilah, kan, ada keluar darah haid ataupun jadi gila itu di luar kawalan mukallaf. Tapi kebanyakan perkara-perkara mubtilat di saum itu adalah perkara yang dikawal ataupun di dalam pilihan manusia, sama ada untuk melakukan ataupun meninggalkan. Dalam arti kata lain, sama ada untuk mentaati Allah ataupun melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam pengertian saum itu. Baik. Yang seterusnya saya nak sebutkan, kalaulah dari sudut kemanusiaan itu, kalaulah kita cintakan sesuatu ataupun cintakan
contohnya lelaki itu dia mencintai seorang wanita, ataupun wanita itu dia mencintai seorang lelaki, maka dia akan sanggup melakukan apa-apa sahaja, kan? Jadi sesuai dengan ibadah puasa yang di hujungnya itu untuk mencapai la'allakum tattaqun, maka sebenarnya untuk mencapai redha Allah ataupun takwa di sisi Allah itu, dia juga perlulah mengorbankan apa sahaja yang daripada perspektif kemanusiaan disukai. Jadi dia perlu korban, kan? Macam contoh tadi, dia seorang yang suka makan, maka kerana mencintai Allah itu adalah sesuatu yang menjadi manifestasi di sebalik puasa, maka dia perlu tinggalkan itu dalam tempoh yang tertentu. Kan? Dia perlu tinggalkan, dia tidak boleh buat itu. Jadi sama juga macam dia nak memikat ataupun mencapai cinta seorang wanita yang sebelum kahwin, bercinta dan sebagainya. Jadi dia akan buat sehingga perempuan itu suka dia. Begitu juga kalau kita nakkan Allah memberi kita rahmatnya, kan? Memberikan kita sebaik-baik nikmat sebagai pulangan ibadah puasa, maka segala apa yang dilarang itu perlu ditinggalkan di dalam tempoh berpuasa. Dan begitulah juga sebenarnya di luar selepas itu. Sebab itu disebutkan Ramadan ini sebagai madrasah untuk seseorang itu konsisten sampai ke Ramadan yang seterusnya, dan begitulah cycle hinggalah dia menemu kematian yang menjanjikan kelak syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu sahaja perkongsian ringkas saya untuk siri tazkirah pada kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan juga faedah. Sesuatu dapat diambil daripada tazkirah ringkas ini. Ramadan Karim. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.